Korang perasan tak keris dekat Alor Gajah tu dia dah alih kat dalam buat. Tapi sebenarnya itulah tempat asal. Nak bagi tahu ni, dekat dataran Alor Gajah ada jejak seni budaya Malaysia Madani. Event start daripada 15 hari bulan hari tu, tapi malam ni perasmian macam-macam seni dan budaya dekat sini daripada tengah hari sampai pukul 11 malam. Dan di samping itu juga ada juga makanan-makanan viral yang ada dekat sini. Daripada ayam Korea yang harga RM2 ni, tongmo, chicken tender, ai Thailand, skot asap ni pun ada. Ni sop sendayan pun ada. Makan dia tak berapa nak banyak sangat, tapi apa yang korang nak tu InsyaAllah boleh dapat dekat sini. Event dia lebih kepada event rakyat dan event kesenian lah. Yang paling meriah budak-budak punya permainan punyalah banyak. Sauk itik, melukis, sauk ikan, supa dupa, bayar sekali main sampai esok pagi. Ball blaster ni pun ada. Ni Encik Rakun yang jaga. Dan ada juga mini zoo. So ada yang jual-jual aksesoris juga, macam jam, spek mata. Kedai kapet pun ada dekat sini. Wah, yang ni jarang orang nak bawa. Biskut Legend, perfume ada. Ni satu-satunya. Buh bandel pun ada. Yang ni lagi jarang nak jumpa. Siap ada tempat tindik lagi. Tapi yang perempuan je lah tahu. Lepas tu adalah mengikut jadual dia, seni-seni tarian ni mengikut budaya masing-masing. Ingat Sabtu malam ada persembahan artis Kelangit. Ahad malam ada Zaini Bayang. Jangan lupa datang ke Alor Gajah 9 pagi sampai 12 malam.